tak sebab kan kau punya sister literally macam suruh aku pergi kan. Sister aku suruh kau kan. Aku tak tahu lah. Mestilah. Hai awak berdua. Dah macam DJ radio pula bercakap dengan campur-campur bahasa ni. Tahu kan yang sebenarnya gaya awak berdua cakap ni dah macam merancukan bahasa Melayu tu sendiri. Apa itu kerancuan bahasa? Saya pernah dengar kerancuan bahasa ni. Ada orang pernah cakap K-Hop dan Mahali pada tahun 2020 mereka berpendapat bahawa kerancuan bahasa ni iaitu kesalahan penggunaan bahasa dari segi hukumnya, tata bahasa. Contohnya daripada morfologi, sintaksis, fonologi dan berikut. Adakah awak semua tahu bahawa kerancuan bahasa ni juga ada berkaitan dengan komunikasi kita? Macam contohnya daripada aspek kemahiran mendengar, kemahiran bertutur. Hal ini kerana apa? Sebab dalam komunikasi kita ada mendengar, kita ada bertutur, kan? Jadi, apabila kemahiran mendengar ini dan kemahiran bertutur, mereka adalah kemahiran asas yang kita tahu dalam kemahiran bahasa. Seperti yang dikatakan daripada Nawi dan Muhammad pada tahun 2024. Saya nak tambah sikit. Fenomena pencampuran bahasa ini merupakan isu linguistik kerana menyebabkan kerancuan bahasa. Kerancuan bahasa yang diistilahkan oleh Hishamuddin Isam pada tahun 2018 sebagai ketidaktenteraman suasana linguistik standard kerana menyalahi hukum bahasa terbabit. Kemudian bagi Hashim Musa dan Halimah Pondo dalam Nur Aida, kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang tidak mengikut hukumnya, sama ada dari segi sintaksis, morfologi, ada dari segi kosakata maupun istilah yang menyebabkan kekacauan dan ketidaktekalan dari segi pembentukan ayat, klausa, frasa dan juga ejaan sebutan kosakata serta istilah. Betul juga tu. Kerana zaman kini pun ramai macam rakyat dan masyarakat zaman moden ni suka menggunakan bahasa yang bercampur dengan bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Kadang-kadang ada juga yang suka gunakan bahasa-bahasa yang pelik dalam media sosial kerana ingin menjadikan diri mereka lebih unik. Sedangkan perkara tersebut akan membuatkan bahasa Melayu itu rosak. Seperti apa yang dikatakan oleh Melai pada tahun 2020, kesilapan dalam penggunaan tata bahasa pada masa kini semakin membimbangkan, khususnya dalam perbualan harian dan dalam media sosial itu sendiri. Seperti awak berdua tadi lah, cakap macam tak tahu apa itu bahasa ibunda kita. Lagipun apabila kita selalu menggunakan bahasa yang rancu ini, boleh menjejaskan lagi kemahiran dalam mendengar dan akhirnya kesan kepada bertutur itu sendiri. Contohnya, apabila kita selalu sangat dengar orang merancukan bahasa dalam radio ataupun televisyen, lama-kelamaan kita juga akan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan seharian. Dan perkara ini sangat membimbangkan saya lah, sebab bayangkan kalau nak bercakap itu sendiri, kadang-kadang kita pun tak tahu nak guna istilah tu dalam bahasa Melayu, sedangkan itu bahasa kita sendiri. Contohnya tadi saya ada terjumpa satu video dalam TikTok ni. Individu tu nak bercakap nak cakap perkataan selagi mampu yang dalam istilah Melayu ni lah. Tapi disebabkan dia tak ingat, dia hanya ingat dalam bahasa Inggeris saja. Dia cakap as long as, maksudnya apa-apa yang dia buat pun as long as saya. Sedangkan istilah itu ada maksudnya dalam bahasa Melayu sendiri. Dan saya rasa apabila kita banyak sangat merancukan bahasa dalam kehidupan seharian, boleh merosakkan kosakata dalam kamus minda kita sendiri. Apa awak perlu rasa? Bagi saya itu merupakan salah satu kerancuan bahasa, di mana terdapat satu isu kerancuan bahasa iaitu penggunaan bahasa rojak. Menurut Asma 2008, bahasa rojak merujuk kepada cara penggunaan bahasa
yang bercampur aduk dan tidak ada peraturannya, sehingga diibaratkan sebagai keadaan mental yang seakan-akan rojak kerana ketiadaan susun tertib bahasa yang digunakan. Fenomena ini sememangnya dialami oleh semua negara yang mempunyai pelbagai kaum menurut para mahasiswa pada tahun 2017, sehinggalah istilah bahasa rojak ini mudah terjadi kerana pencampuran pelbagai bahasa dan komunikasi. Sebagai contoh, Jeffrey K. Hope dan Saidatul Nurnis Haji Mahali 2020 dalam kajian mereka mendapati bahawa 55 hasil karangan pelajar di sekolah di Sabah mengandungi unsur percampuran bahasa. Hal ini membuktikan kerancuan bahasa berlaku secara meluas. Selain itu, pada papan-papan tanda perniagaan, bahasa rojak juga mudah berlaku dengan berleluasa. Penggunaan bahasa yang digunakan pada papan tanda premis bahasa rojak seperti warung undang ini best nyampaul. Ini merupakan salah satu penggunaan bahasa rojak yang tidak perlu kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, kesan terhadap kemahiran mendengar ialah pendedahan kepada bahasa rojak ini menyebabkan pelajar kurang memahami mesej yang disampaikan dalam bahasa Melayu baku, dan walaupun tidak berkomunikasi secara langsung dengan individu, manusia mudah terdedah kepada pelbagai bentuk komunikasi seperti internet, televisyen dan media sosial dan lain. Hal ini menyebabkan mereka akan mengaplikasikan apa yang mereka dengari ke dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini bertepatan dengan perkara yang dinyatakan oleh Muhammad Nazrul pada tahun 2014. Seiring dengan peredaran zaman, jaringan komunikasi juga seolah-olah ikut bergerak. Teknologi maklumat pada hari ini telah menimbulkan satu fenomena kewujudan beberapa istilah dan pemikiran yang baru. Wow, hebat sungguh awak Delmai. Banyak sungguh awak membaca ya. Awak pula rasa macam mana Farha tentang kerancuan bahasa ni? Sebenarnya saya setuju dengan pendapat Hilman tadi, sebab disebabkan kerancuan bahasa dalam kemahiran mendengar ini, pelajar menjadi alat yang pertama dalam menjadi pembangkit kepada isu kerancuan bahasa ini. Terutamanya apabila kita tengok kepada isu semasa kini, guru yang menandatangi kertas peperiksaan pelajar, terdapat beberapa kerancuan bahasa ataupun kesalahan bahasa yang amat drastik sekiranya kita tengok, sehingga menyebabkan pemarkahan pelajar itu menjadi rendah, terutamanya dalam subjek bahasa Melayu dan bahasa berkaitan dengan bahasa sejarah dan berkaitan dengan subjek yang mempunyai penggunaan bahasa Melayu lah, seperti subjek sejarah. Hal ini mengganggu kepada proses pembelajaran pelajar, terutamanya apabila berlaku kerancuan bahasa. Contohnya, seorang guru itu mereka menggunakan sebuah penggunaan bahasa yang tidak formal dalam kelas, seperti berlaku dialek, logat yang kita tidak mahu ketika dalam majlis formal lah, seperti mengajar murid bahasa Melayu kan. Saya bersetuju dengan Farha, sebab perkara ini mengingatkan saya tentang satu kes di mana murid tersebut ingin menggunakan perkataan tuala, namun disebabkan selalu sangat terikut dengan dialeknya, murid tersebut gunakan perkataan kain kensal. Lah, sebenarnya bukan logat atau dialek sahaja menjadi kepada isu kerancuan bahasa ini. Latar belakang mereka juga menjadi kepada salah satu faktor mengapa berlaku kerancuan bahasa dalam kelas, dalam bilik darjah itu. Seperti contohnya, murid itu membesar dengan environment Persekitaran. seperti contohnya
pelajar itu membesar kepada persekitaran bahawa ibu bapa mereka menggunakan bahasa-bahasa rojak, bahasa-bahasa yang tidak sopan, bahasa-bahasa yang mempunyai pencampuran bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, iaitu dibahasa. Ya, saya tahu bahawa kita mempunyai sebuah konsep yang bernas, iaitu memartabatkan bahasa Melayu, Google jap. Tak tahu di mana Google. Kawan aku kawan aku waktu Nombor tu okey. Okey. Tadi seperti konsep memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuhkan bahasa Inggeris. Namun ini membelakangilah kepada kepercayaan kita kepada konsep itu. Sekiranya apabila kita menggunakan bahasa Melayu, berlaku pencampuran ataupun penyerapan bahasa Inggeris. Seperti contohnya, I tak naklah berkawan dengan you. Adakah itu sebuah ayat yang bagus, gramatis dalam bahasa Melayu? Saya rasa tidak. Saya pun rasa macam tu. Mungkin bagi generasi kini akan rasa seperti perkara tersebut nampak gempak. Tapi sebenarnya saya sangat sedih bila mendengar perkara itu. Itu juga yang saya. Satu lagi, kan Farhah dah cakap pasal persekitaran juga menjejaskan perancuan itu. Di sini saya juga ingin menyatakan sebuah kajian oleh Lev Vygotsky pada tahun 1934 yang baru saja saya cari tadi. Vygotsky ini merupakan seorang ahli psikologi bahasa dari Rusia. Beliau menyatakan bahawa perkembangan bahasa berlaku melalui interaksi sosial. Menurutnya, seseorang perlu mendengar bahasa yang betul sebelum mampu bertutur dengan betul. Maksud di sini, apa yang saya faham, apabila kita menyerap pertuturan yang rancu, menyerap pertuturan yang bercampur, akhirnya perkara itulah yang akan membuatkan kita mengeluarkan juga perkataan yang rancu dan bercampur itu. Macam apabila kita dibesarkan oleh keluarga yang 24 jam menggunakan bahasa Inggeris, akhirnya akhirnya seseorang anak itu akan mengikut apa yang ibu bapa mereka lakukan. Ya. Kadang-kadang saya rasa mereka bukan lagi orang Melayu yang fasih berbahasa Melayu kerana terlalu mengikut orang barat. Ya, saya bersetuju kepada pendapat Kasih sebenarnya, sebab bila kita mendengar, kita akan mula-mula terikut seperti sebuah peribahasa yang kita selalu dengar, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apabila kita dari muda kita mendengar ibu bapa kita bercakap dalam bahasa Inggeris, kita akan mula untuk menyerapkan unsur-unsur bahasa itu kepada percakapan kita pada seharian. Jadi apa kaitan kepada kemahiran mendengar ini kepada kemahiran bertutur? Apakah pendapat awak? Pada pendapat saya, selain daripada kemahiran mendengar, kemahiran bertutur juga merupakan satu kemahiran asas yang sangat penting dalam kurikulum bahasa Melayu. Kesan terhadap kemahiran bertutur ialah apabila kita menggunakan bahasa rojak, ialah seseorang itu akan menjadi tidak yakin untuk menggunakan bahasa Melayu yang formal, sekaligus menyebabkan murid itu akan terjejas dalam pelbagai kosakata dan tata bahasa yang mereka pelajari dalam kehidupan seharian. Dalam kalangan murid-murid sekolah, didapati percampuran bahasa asing sangat mudah berlaku melalui rakaman perbualan lisan yang berlaku melibatkan pelajar-pelajar sekolah menengah. Ayat-ayat seperti hari ini teacher nak bagi satu projek, macam mana kita nak decide, itu adalah salah satu contoh penggunaan bahasa rojak yang tidak betul dan kesalahan kemahiran bertutur. Selain itu, penggunaan selangar juga turut salah seperti penggunaan selangar juga salah dalam kehidupan seharian seperti "mu nak makan benda hari ini". Sepatutnya
itu adalah apa awak nak makan pada hari ini. Itu adalah kemahiran bertutur yang betul mengikut tata bahasa Melayu yang betul. Elas penggunaan bahasa rojak yang kian meluas ini memaparkan adanya pengaruh bahasa Inggeris dan dialek-dialek yang semasa murid berinteraksi, yang menjadi bukti keupayaan masyarakat multilingual mengetahui lebih daripada satu bahasa, tetapi mereka tidak pandai menggunakannya menurut para mahasiswa pada tahun 2017. Selain itu, dalam kajian Durga Devi Kupusami 2022 didapati bahawa murid-murid sekolah jenis kebangsaan Tamil iaitu SJKT menghadapi kesukaran dalam beberapa aspek linguistik seperti sebutan, kosakata, struktur ayat dan juga tata bahasa. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kemahiran bertutur itu amat terkesan apabila pendedahan kepada bahasa baku berkurangan. Kesannya bukan sahaja terhadap komunikasi, tetapi juga boleh menghilangkan rasa hormat dalam pertuturan. Maka dalam dunia digital ini, kita mesti mengekalkan kesopanan berbahasa agar tidak hilang nilai adab yang menjadi tunjang budaya Melayu. Jika kerancuan dalam bahasa Melayu terus dibiarkan, lambat laun kita akan berdepan dengan satu isu yang tidak dapat diselesaikan, di mana penggunaan bahasa rojak ini terlalu sukar untuk ditangani, diikuti dengan hilangnya jati diri dalam diri kita. Tentunya pendidikan abad ke-21 itu sendiri tidak mahu melahirkan generasi yang rapuh pemasaannya dalam bahasa Melayu yang telah lama dimaktubkan sebagai bahasa rasmi negara. Seperti yang Farah katakan tadi, memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Saya serahkan kepada Kasim untuk memberi pendapat anda. Pada pendapat saya, berdasarkan apa yang Hilman cakap tadi, saya bersetuju, sangat-sangat bersetuju. Kerana perkara ini perlu dibendung dengan segera, kerana jika tidak, saya takut satu hari nanti kita boleh kira dengan jari berapa orang yang boleh bercakap bahasa Melayu dengan fasih, untuk dikira dengan orang yang pandai bercakap Inggeris. Kerana boleh lihat sendiri, ramai yang lebih berbangga pada masa kini. Saya lihat ramai yang suka untuk untuk menghantar gambar mereka di media sosial tentang betapa bangganya mereka apabila mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan bahasa Inggeris. Mereka juga ada yang membandingkan dengan meletakkan kertas peperiksaan sebelah-sebelah, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, dan berbangga kerana bahasa Inggeris mereka lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Sedangkan perkara ini patutlah dijadikan sesuatu yang memalukan, kerana kita merupakan orang Melayu dan bahasa Melayu itu merupakan bahasa ibunda. Jadi saya sangat sedihlah dengan perkara ini. Dan saya juga baru terjumpa satu potongan ayat daripada Bruce Lee dalam Jurnal Pendidikan Bahasa pada tahun 2022 yang menyatakan aplikasi media sosial sendiri telah menjadi faktor pendorong utama terhadap masalah penggunaan bahasa Melayu yang menyalahi sistem dan struktur nahu yang tepat. Oleh itu, perkara inilah antara faktor pergramatisan bahasa Melayu dan kerancuan bahasa Melayu semakin berkembang, menyebabkan kebimbangan kepada semua orang. Apa yang awak rasa, faham? Jadi kita dah sedar bahawa terdapat pelbagai punca-punca dalam kerancuan bahasa, terutamanya dia telah memberi kesan kepada kemahiran mendengar, kemahiran bertutur. Hal ini berpunca kepada apa sebenarnya? Salah satunya kepada pengaruh media sosial dan teknologi. Saya sebagai pengguna media sosial, saya tidak menafikan bahawa saya suka menggunakan bahasa Inggeris untuk berinteraksi bersama orang luar. Namun, saya tahu bahawa bahasa Melayu juga perlulah digunakan dengan sopan dan betul dari aspek tata bahasanya. Hal ini kerana kita sebagai penutur bahasa, kita mestilah memberikan daya usaha untuk memartabatkan bahasa itu sendiri, ataupun kita tidak mahu menjadi alpa kepada isu kerancuan bahasa yang sering berlaku kepada isu pada masa kini.
contohnya pelantar TikTok, Twitter, Instagram, kita sebagai penutur bahasa Melayu, saya nampak bahawa mereka berlaku pencampuran, pemendekan kata ataupun menggunakan lorat yang sering berlaku menjadi lebih-lebih lagi kepada negeri-negeri yang memang kuat lorat ni. Seperti negeri saya, negeri Terengganu. Lah, ya ke? Awak Terengganu rupanya. Saya Terengganu. Tapi saya tak nampak pun awak guna banyak sangat lorat. Sebab saya ingin memartabatkan bahasa Melayu dan menggunakan kemahiran bertutur yang sebenar, yang betul. Lah, dia macam itu ke? Jadi, kalau sekiranya contoh awak sebagai seorang yang mempunyai logat daripada Terengganu, apa carangan awak untuk mengatasi masalah isu kerancuan bahasa ini? Pada pendapat saya, pada pandangan saya, cadangan untuk mengatasi masalah ini adalah seseorang itu perlulah sentiasa pergi untuk melawat dan mengunjungi kempen-kempen bahasa Melayu yang diadakan oleh pelbagai pihak untuk menambahkan ilmu mereka serta dapat belajar macam mana untuk menguasai kemahiran bahasa Melayu, menyertai kempen-kempen dan sebagainya. Betul juga. Lagipun Dewan Bahasa dan Pustaka juga selalu sangat buat program-program untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu dalam kehidupan kita. Saya menyertai program yang diadakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, dan dengan cara itu saya dapat mengurangkan dialek logat Terengganu saya dalam pertuturan seharian, sekaligus saya dapat mengukuhkan lagi kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu. Oh, begitu rupanya. Namun pada pendapat saya lah, bukan sahaja kita sebagai individu berperanan untuk mengatasi isu kerancuan bahasa ini dalam kemahiran mendengar, kemahiran bertutur. Namun ibu bapa di rumah juga menjadi sebuah suri teladan kepada anak-anak untuk membetulkan, untuk mengatasi isu kerancuan bahasa ini. Seperti contohnya, ibu bapa perlulah bercakap dengan bahasa Melayu yang sopan serta tata bahasa yang mantap dalam seharian. Bukan itu saja, ibu bapa boleh menunjukkan atau memberi model-model bahasa sebagai bahan yang diterbitkan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka kepada anak-anak, seperti buku cerita kanak-kanak ataupun menyiarkan sebuah siaran yang menggunakan bahasa Melayu yang betul, yang berunsurkan ciri-ciri bahasa Melayu yang betul. Macam kita tahu tak? Kita tahu kan yang sang kancil macam pada zaman dahulu. Ya. Pada pendapat saya, cerita tersebut menggunakan bahasa yang betul. Namun bagi saya, kita juga perlu, pihak media juga perlu menapis cerita-cerita yang menggunakan bahasa Melayu yang tidak formal ataupun bahasa Melayu yang menggunakan bahasa yang rancu. Kerana perkara ini jugalah yang akan menjejaskan dan memberi kesan kepada kanak-kanak apabila mereka tonton rancangan tersebut. Dan oleh itu, media masa, bagi saya media masa ada perkara negatif dan positif yang kita boleh gunakan daripada mereka. Saya setuju dengan Kasih. Jadi jelaslah bahawa bahasa Melayu ni boleh diatasi kan sebenarnya. Masalah ini boleh diatasi jika kita menggunakan dalam penyelesaian yang betul. Jika kita bekerjasama untuk mengatasi isu kerancuan bahasa ini. Jadi saya sedar bahawa teguran Kasih tadi amat berkesan kepada saya setelah saya sedar kepada perbualan kita pada hari ini. Betul tak? Begitu juga dengan saya. Saya ingin memohon maaf dan saya akan berusaha untuk menggunakan bahasa Melayu yang lebih baku dan yang menggunakan kemahiran bertutur yang sebenar. Jadi marilah kita sama-sama dan Kasih juga untuk berusaha bagi
memantapkan bahasa Melayu ini dari aspek tata bahasa, sopan santun dan sebagainya. Betul tu Kasih? Betul. Saya gembira sebab teguran saya tadi dapat menjentik hati kita semua, bukan sahaja awak berdua. Kerana sebelum ini saya juga banyak menggunakan bahasa yang bercampur dengan bahasa Inggeris. Oleh itu pertemuan kita pada hari ini amatlah membawa sesuatu yang impak yang besar, lebih-lebih lagi impak positif apabila kita membuatkan perkara-perkara seperti ini. Ia juga menyedarkan saya bahawa betapa pentingnya penggunaan bahasa Melayu yang betul mengikut tata bahasa yang sebenar, dan kita perlu aplikasikannya dengan cara yang berhemah dan tidak mengabaikan adab tata bahasa itu dalam kemahiran mendengar dan juga kemahiran bertutur. Jadi saya rasa saya pun perlu pergi sekarang kerana saya nak pergi kedai makan sebentar lagi. Jadi jumpa lagi awak berdua. jumpa lagi Kasih. Bye.